Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My YouTube channel Ridhonya. Allah. Sorry. Acceptance sebabkan hari ni kita kan nak pergi satu tempat. Kita akan pergi pesona hutan. Ayam ni aku rembat lagi. So kita akan buat vlog juga malam ni. So Ridho bagi tidur, tak mandi lagi. So dah siap-siap nak mandi. Okay. Kita jumpa lagi. Okay, lepas itu dah siap. Okay, bye. So orang Ida dah siap. Ida dah siap-siap semua baju pakai apa semua. Sekarang ni barang-barang ada di bawah. Oi makau. Barang-barang bodoh. Sekejap. Nah, ni barang-barang Ridho. Kita tekan sikit lah. Nak pergi angkat, naik motor jap. Okay. Sekejap Dan dah ada kat motor kan. So barang-barang semua dah ada. Allah. Barang-barang semua dah ada. Macam kursi, kipas, lampu bulat, barang baju. Ni pakaian basah nanti. Aku nak letak semua benda. Lepas tu aku beri makanan sikit. Makanan untuk kelapa lagi ni. Tadi aku dah makan dah kedai. Makan sikit je. Yang aku bawa balik. Okay, apa-apa. Kita jumpa lagi. Tunggu kawan aku ambil. Okay, bye. So korang, sekarang aku pada pukul 8 tadi. Sekarang dah pukul 12.55 korang. Dekat pukul 1 lagi 5 minit. Lepas sembang keling sial. Sembang pagi dalam grup apa semua kan. Apa sembang macam keling. Anjing. Kata tak ada apa. So sekarang ni aku tunggu kawan aku punya member ambil aku. So kita tunggu je lah. Okay, tunggu jap lah. Nanti aku akan info balik. So aku sampai kawan ramai. So sekarang ni kita orang kena tunggu kumpul ramai. Lepas tu kita akan gerak sekali. Ada hak mana ada? Ada hak mana tak nampak? Tu. Ada. Dia nak hilang. Jangan buat lawak. Okay, ada. Okay. Mungkin ada lagi 10 minit dia hilang. Tu lah. Tak tahu macam mana? Aku rasa malaikat bangun kot. 2 kali dah. Ada 3 memang betul-betul. So korang, sekarang ni Ridhan ada kat kita member kan. Tengah tunggu member Ridhan ambil barang. Lepas tu kita orang nak panggil seorang lagi kawan kita orang. Sekarang ni janji semua pukul 8 pagi. Tapi banyak janji dah lambat weh. Dekat pukul 4. Ini namanya janji Melayu. Janji Melayu ni memang macam ni korang. Janji Melayu ni memang macam ni. Aku kat satu je. Janji sial lah. Sekarang ni kita tak ada apa-apa lagi. So barang semua tak ada lah. Apa semua benda rasa ni. So aku tak tahu lah cakap apa. Seorang lagi pun tidur kot. Semua lambat. Itu je. Okay, jumpa lagi. Ridhan akan tak ada record sangat. Bila dah sampai sana, kita akan record balik dan kita jumpa sana. Okay korang? Bye. Kita jumpa balik. Jangan lupa like, share, subscribe korang. Itu yang penting. Okay, kita jumpa balik. So baru je sampai pukul 5.19. Baru sampai 5.19. So baru sampai sini. So kita orang check tapak. Lepas tu tunggu untuk nak pasal kemah je lah korang. So tunggu jap. Tu ada kat bawah sana. Kat bawah sana lah. So tengok tapak macam mana kedai. So apa-apa nanti nak pasal kemah ke nak buat apa, korang tunggu. Saya boleh buat, saya boleh tunjuk apa semua nanti ya. Okay, kita jumpa. Okay, ciao.
Itulah aku dah buat video semua benda. Betul, ya? Nanti kau dengarlah video tu macam mana. So kita next kita malam sekali. Dah malam ni korang Suri dan kawan-kawan. Ini busy lah. Macam busy. Oh, chamber. Apa orang Kawan. Yang seorang tengah masak. Masak apa tu bang? tak mau ke? Kantor orang minum. Dia buat makan game aku Nah. So korang So boleh buat tadi. Kita dah ngantuk. So jumpa esok pagi. Esok pagi lah baru kita start balik. Dan jangan ngantuk dari make up semua benda. Jangan berani sangat. Nanti kita akan main balik korang semua. Okay. Kita jumpa esok. Bye. So korang dah pagi. So dah tak cakap apa. So tengah buat live ni. Live korang live. Viewer. Hai. Hai semua. Hai pada konten-konten dan semua. Sekejap Busi kamera. Nampak. Allah gelap Oh hello. Yang baru-baru masuk korang. Jangan bang. Janganlah dah puji saya macam tu. Malu lah korang. Tengah buat view Allah.
Tu depa budak-budak. Viewer weh. Nama tak nampak abang macam ni. Kau jangan petik-petik nama-nama aku, babi. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, mencarut. Oi, mana kau sekarang menghilang? Nama sekarang menghilang Apa oi? Mai hilang. Kau naik. Aku invite kau naik. Kau pasti kena naik. Kawan saya minta ni bang. Minta apa? Minta mana? Wan, ada mana lepaknya? Kat tapah. Ada kat kampar. Kenteng. Sebab kemah kat belakang. Kau boleh nampak viewer. Kau sama-sama tu buat channel YouTube. Kawan saya suka abang dia. Cantik. Tak nak lah cantik-cantik. Nanti kena scam. Kena scam. Rugi tau. Nanti kena scam tau. Aku tak nak kena scam lagi. Tau. Aku dah tak nak kena scam. Kalau dia suka lah. Aku tak pilih rupa. Ni orang. Aku cakap betul. Aku bukan tak nak. Takut nanti kena main-main. Bang, lepak mana tu? Lepak kampar. Ada kat kampar. Sekarang ni ada kat kampar. Tahu? Ada kat kampar. Kita orang berkemah. Ramai-ramai. Kat pedalaman kampung asli jugalah situ. Astaghfirullah. Zat, tahu kawan kamu tu, kau nak sangat, PM. So dia PM aku. Nanti aku bagi nombor tu. Iwan mana? Kau ada mana? Duduk mana tu? Kampar. Ada kat kampar. Pada malam tadi dah. Pada malam tadi lah korang. Sekejap Macam-macam hal. Tak lagi kita orang nak mandi sungai. Tak lagi apa benda semua. Korang stay je. Siapa nak tengok video mandi sungai. Tak lagi ke tengah live ke. Merendam dengan air kolam panas pun boleh lah juga. Jalan je. Kita jalan je korang. Kita pergilah, okay. Nanti korang tengok, okay. Kita jumpa next video saja korang. Okay, tunggu sekejap. Korang, aku minta maaf sangat. Sorry pada follower aku, pada viewer aku minta maaf sangat. Bukan aku tak nak buat video ke, nak explore ke, aku nak record dari time mandi sungai, time mandi air panas apa semua. Sebab aku ada masalah sikit buat hujan lebat. Memang hujan lebat kat tapah kampar tu. Memang hujan lebat selebat-lebatnya. So aku akan record handphone aku ni pakai lama. So maybe aku cakap dari hati. Tak apalah. Kita redor je lah kan apa semua benda. So sebab aku tak nak lah handphone aku rosak pula kan. So aku lupa sangat record apa semua. Sorry korang. Okay, aku akan cerita apa yang terjadi masa berkemah tu. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk part 2 punya video. Okay korang, part 2 berkemah punya. Okay, kita akan jumpa balik untuk malam ni. Dan aku berlepas balik. So sekejap malam aku shoot balik video untuk korang semua. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.